Tahukah anda, Najacotia atau lebih dikenali sebagai tedung senduk ialah spesies ular berbisa yang mudah dikenali melalui corak berbentuk di belakang kepalanya. Ia boleh membesar sehingga 1.5 meter dan mempunyai warna badan yang bervariasi, termasuk coklat, kelabu atau hitam bergantung kepada lokasi habitatnya. Seperti ular tedung lain, ia boleh mengembangkan hud sebagai amaran apabila merasa terancam. Bisa tedung senduk bersifat neurotoksik yang boleh menyebabkan kelumpuhan otot, kesukaran bernafas dan jika tidak dirawat, boleh membawa maut. Ular ini sering ditemui di hutan, sawah padi serta kawasan berdekatan manusia seperti kebun, ladang dan juga kawasan kediaman kerana tertarik dengan tikus yang menjadi makanan utamanya. Walaupun berbisa, ular ini sebenarnya lebih memilih untuk melarikan diri daripada bertembung dengan manusia. Namun jika terdesak, ia tidak akan teragak-agak untuk menyerang. Jangan lupa follow untuk info-info lain tentang ular. Ke jauh sikit boleh ambil.